Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi tadi saya dimuatkan teguran kepada jenama minuman Vida. Saya tak pasti siapa memilik jenama tersebut. Cumanya iklan untuk produk baru ataupun packaging yang baru, botol yang baru tu iklan yang sangat-sangat tidak bagus. Yang ada double meaning, yang banyak menjerumus ke arah pemikiran. Kalau orang waras dia akan kata iklan ni iklan lucah lah. Iklan berunsur lucah dengan gambaran terungnya, dengan beberapa kali disebut sebagai barang besar dan sebagainya, dan majoriti pelakonnya adalah perempuan. Itu yang sangat menyedihkan kita. Termasuklah di luar sana banyak iklan-iklan ubat kuat, orang perempuan yang tukar bercakap. Orang perempuan tukar bercakap tu kan iklan dalam iklan-iklan yang keluar dalam media sosial kita. Banyak keluar. Kalau kita tak skip, kita akan dengar bagaimana ulahan mereka berkata tentang berkahwin dengan orang tua lah, tok kuat lah, abang tu abang ni. Dicerita oleh orang perempuan dan bukan AI, tuan-tuan. Orang sendiri yang tidak ada rasa malu. Nabi dah sebut, idza lam tastahi fasna' mimma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu akan buat apa yang kamu nak buat. Bukan mana salah menjual ubat kuat, ubat lemah. Ikut tuan-tuan nak jual apa. Sekali tidak mudarat. Cumanya kalau boleh dengan beradab kita berniaga. Tidak menyatakan kekurangan ataupun tidak menyebut satu benda yang mengaibkan diri kita dan menatijahkan satu benda yang sangat buruk daripada pandangan manusia. Jadi iklan ni Jabatan Kemajuan Islam Malaysia khususnya kena tegur pembuat iklan ini dan minta ditarik balik daripada iklan tersebut dan juga ubahlah kepada iklan lebih bermanfaat. Nak cerita buat produk tu botolnya besar, cakap lebih terang, botol lebih besar. Tak perlu kita buat double meaning seperti itu yang akan menyebabkan fitnah kembali kepada kita balik. Jangan kata ini adalah mengaibkan sebab kalian sendiri yang telah mengaibkan diri kalian sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.